Hello guys, selamat datang di channel Kalian Rebab. Assalamualaikum. Saya hari ni bermain game Night Shift Izzeria. Jadi dekat dia game seram je. Jadi kalau suara saya lain tak tahu kenapa, sebab saya pagi, sekarang ikut pagi. Jadi saya nak cuba main game ni dekat mana. Saya akan main dengan 3 orang je kan dia. Sebab seram game dia. Nanti kan saya tahu nak main macam mana kan. Jadi saya kini dia horor sikit. Dia macam roadside tu lah, kat tepi jalan yang jual-jual macam tu kan. Lepas tu oh ni jump scare ni. Ni jump scare macam pergi ice cream semalam tu. Hello. Hey, hello. Don't say mana. Welcome to your first night shift here at the pizzeria. I don't have much time, but I will teach you the basics of making a great pizza. First, grab some of that pre-made dough on the table over there. Awesome. Now place it on the table. The screen next to the window will show when you know to Now let's put some tomato sauce on it. Apa nama dia, grey ni dia ada function juga Jadi kemungkinan dia boleh dua orang ni nama grey Ni grey Asalnya dia orang ni dia beradik guys. Tengok nama dia. Aiwo tapi adik ni. Saya dia Cina ke. Kalau saya jaga location lah. Dia ni macam ada berbakat dia untuk bermain ni. Jadi mungkin ni boleh mencepatkan sedikit kemenangan kita. Kemungkinan InsyaAllah kita akan menang. Take a pizza box and put the pizza inside. Oh, pizza box. Aduh, macam banyaknya kena ni. Susah ni kalau banyak ni. Tapi tak apa guys. That's it. Have a great night shift. Great ada guys. Ya? Apa tu? Alamak. Makasih semua sikit. Pagi kan. Oh ni orang lain. Okay. Sabar ya bang. Jadi setiap kali diorang nak order, diorang tekan loceng Jadi saya tengah tunggu diorang ni. Cepatlah sikit. Tak ada lah. Kena masak lagi guys. Jadi saya tengah tunggu diorang masak. Saya kena letak situ Oh ambil. Kira selamat makan. Bye. Apa dia boleh jatuh pizza? Biar saya je lah. Breaking news tonight. Authorities are searching for a former employee of a local pizzeria chain after a violent incident. Ni lah hantu dia guys yang mentik ni kan ni. Kat dia tunjuk ni yang mana gambar bulat ni. Yang bulat ni kan. Ni dia. Ni dia. Hantu ni guys. Kat kita pizza ni Okay tiga lah. Alamak. Bang, ya kak. Pepperoni tak nak. Pepperoni tak nak. Dengarlah dahan. Baik. Onions.
bunyi pelik lah tu Macam air ni. Apa ni? 3 je. Mungkin bising kalau korang dengar. Padat sejuk. Ambil kebakaran sih sedap panas. Yes, jom kita tengok lagi. Oi, boy. Apa glacier Bawa glacier. Mana bawa glacier kat sini? Biarlah. Okay guys, kat dalam ni kawan-kawan saya dan kawan-kawan diorang dua-dua. Tapi tadi tu semua kawan saya guys. Kawan diorang tak ada ni. Bagus lah yang grey diorang dua ni. Yang di function. Aktif lah dalam game macam seram ni. Sini lah seram ni. Jadi saya tunggu boy glacier. Boy glacier gemuk. Kan dia kurus ke boy ni? Boy gemuk ke? Uish. Baju dia cantik Jadi kalau kau nak beli baju kau kena dapat warna hijau ni kan, kat saya nama saya ni. Tapi dia punya izin ni kat bawah lah. Sebab saya salah buat. Jadi kalau kau nak beli, korang boleh beli. Kalau tak nak, tak apa. Astagfirullah. Terkejut lah. Patut lah. Apa lagi ni? Saya rasa tadi mungkin diorang pusing dah masuk depan. Sebab tu saya pelik. Employee of the month. Oh ni tak bayar hutang guys. Tak bayar hutang. Sekejap. Bila sekejap. Okay dah. Tak bayar hutang guys. Jadi skin saya ni tak lag tapi biasa. Dia macam biasa. Okay, visa lagi. Lagi nak apa? Letak cepat. Ya bang. Oh ni pun kawan saya. Nama dia Garfield Tak lah. Oh ya, nama dia Garfield. Yang kau dengar yang cerita cerita yang Atmo Barak tu, yang saya main dengan si Rox tu kan. Lepas ada seorang lagi nama dia Garfield yang ikut kali kan, yang dia nak join sekali record tu ni dia. Korang tak pelik, korang tengok baju dia dengan dalam tu. Kalau lain, korang bagi tahu komen. Kata lain bang. Ada lain lah kan. Oh yang akan tak ada orang yang jadi. Buat lah bang. Orang tak buat pula. Tepi. Sekejap bang. Terima kasih. Perfect. Jadi saya dekat. Sebab saya lah esok tengah pagi. Saya record pagi. Lepas saya record ni, saya akan terus post video. Alamak, dia tak ada power lah pula. Alah. Wah bagus lah grey. Function. Mantap. Masuk. Apa main kat luar? Macam dalam pintu ni. Jom. Terima kasih kerana dah like dan subscribe supaya saya maafkan korang dilancarkan rezeki selalu. Ya. Dan like dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya guys. Ini saya lain je saya pagi kan. Uish, ni apa tu?
apa nama dia? Oh tak ada. Jadi yang benda tempat sini kontak kasihkan saya tekan tengok bateri apa. Sebanyak lagi. Tak kisahkan bateri lah. Okay guys, naik 2. Ni dah mula, dah start biasa, dah start seram biasa Dah start normal punya seram. Dia naik 2 ni dah mula dah bunyi-bunyi sikit Dah mula bunyi, dah mula macam benda-benda yang pelik-pelik dah nak sampai lah. Kalau naik 3 tu dah seram lah. Ya. Tapi lah. Okay, kereta tu saya rasa kereta lift Oh, kereta lift lah. Adik kamu ke abang kamu lift Abang kamu pun lift sebab apa ni, ada orang suruh kamu ni kamu kena buat gitu. Jadi saya and guys, rush. Kita pick up, masuk terus. Bagus lah, tak payah buka ni. Terima kasih. Apa lagi? Banyak duit kita dapat je. Cheese merata tempat Saya tak suka kalau yang cheese warna kuning macam ni. Dia jadi saya suka cheese yang terus jadi kecil guys. Ataupun cheese yang terus cair. Saya tak suka kalau cheese yang macam ni. Sedap Itu korang lah, saya tak. Saja kan buat bunyi. Jadi korang jangan lupa tekan like dan subscribe untuk semangatkan saya membuat video lagi. Ya, terima kasih. Mak Grey lagi mana Grey? Sinilah. Sini. Alamak. Dia dah buat hal dah Grey. Masuk. Oh, delivery. Bagus Grey. Ni ada function memang betul-betul hebat lah Grey ni. Dia boleh tahu Dia tahu siap lah. Dia main cheat guys. Itu hantu tu. Masuk. Baik Grey. Dia kejar guys. Sebenarnya tu hantu tu guys. Saya tak tahu lah korang nampak ke tak. Sebab terlalu laju sangat saya lari. Laju lah sangat kan. Saya terlalu cepat sangat sebab saya terkejut tadi. Dia pun tak nak gerak dah sebab dia penat. Dia dah tunggu dia berdebar tu. Berdebar cheese habis jangan tomato. Ambil. Pepperoni. Ya, ambil dah stok. Dah habis ni. Bagus. Saya padahal dia tak tahu. Macam mana boleh dengar Dia tahulah dia tengok. Tu tak ada kan. Kita masak dulu. Dah lah. Astaghfirullahaladzim. Pusing. Tengah membakar guys. Siapa suka makan pizza guys? Kalau korang suka, like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa jangan lupa subscribe. Dan kalau korang nak komen, korang boleh komen je. Saya suka pizza. Kalau korang suka pizza, like ya. Terima kasih. Subscribe. Okay guys. Saya tengah investigate the pizza. Lah, jangan main lah kat sini. Dia muncul kat situ guys tadi. Korang nampak tak? Boleh nampak kan?
Muncul lah dekat tempat situ biar terbakar kan. Jadi kita dapat badge. Alah, naik 3 dah. Tapi macam tadi dia kata naik 2 dia dah mula dengan ada. Sekarang naik 3 dah gila dah ni. Lepas ni habislah semua hantu-hantu dah. Naik 3 ni. Ni kita kena ucap berakhir dah. Grey jangan teman baik. Jangan tinggal saya seorang Grey. Saya takut main game ni. Ni jump scare. Kejut je lah tadi. Tomato sauce cheese. Dia tolong. Grey relax sikit guys. Tak apa, sikit je dia boleh lagi. Ini mungkin ni video agak panjang sikit sebab night 3 kan. Kami sampai night 3. Jadi kalau korang suka makan pizza, like dan subscribe. Okay. Alah, itu suara hantu. Pergi sini lah, jangan pergi keluar. Orang dah takut, saya dah takut ni Grey. Saya ikut Grey ya guys. Okay, ikut Grey. Orang jahat ke? Hey, it's me again. I'm outside on the parking lot. Can you come over really quickly? Hey. Oh. I'm not allowed to tell you this, but trust no one. There's something going on Jangan behind the trust scenes. siapa-siapa. Sebaik saya lari guys. Grey ni nak lari pun lambat lah. Cepat sikit. Hei, kejut saya lah Grey. Tiba-tiba saya dah kata night ni dah mula ke jump scare banyak Grey, okay Grey. Grey pergi Grey. Grey pun dah takut guys sebab dia asyik pergi kan. Dia kata jangan trust siapa-siapa kan. This is the police. What's your emergency? I see. We will dispatch a unit to your location. No. Hang tight until then. No. Kena tipu saya dah kata kau. Sini. Okay, survive. Kalau dia mati saya selamat. Saya ingat kata polis kan, rupanya kita kena survive. Sikit lagi. Belum sampai. Halo polis. Yes, kita orang berjaya guys. Tenet. Alhamdulillah kami berjaya. Working Game Studio Prison. Yeah, saya berjaya. Grey. Banyak Grey. Kami memang baik lah Grey. Okay, saya sampai saja untuk kali ni. Jangan lupa subscribe channel kami saya dan like dan juga follow Grey di Roblox. Jadi terima kasih Grey dan saya juga terima kasih. Selamat tinggal. Bye bye.